Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada nasi toyu bang kat sini? Ya, nasi toyu. Nasi toyu tu apa sebenarnya? Nasi toyu tu dia sebenarnya nasi kandar. Oh. Tapi dia ternama pada nasi toyu tu sebab kita ada sambal toyu dia. Okey. So harga dia macam mana bang? Harga dia kalau basic set ada set. Ada ayam, ada telur, ada benek, ada cili, ada kobis. Dia RM14. Dia boleh dia pilih apa yang kita nak lauk kat sini lah. Kalau kita ada ayam toyu kita, ada ayam bawang, kita ada kambing, kita ada daging, ada sotong, ada telur sotong. So kalau macam tu abang buatkan saya satu nasi toyu tapi yang special punya boleh? Special, okey. Okey baik. So kita kenangan kita punya ni lah. Ayam toyu ni. Ada ni semua. Telur rebus, bendi. Cili hijau, ada kobis. Special dia, kita try sotong. Boleh. Sotong Oh, ni bagak-bagak ni. Ini melimpah satu pinggan. Bagak-bagak ni. Ini sambal toyu dia. Kita ada base ikan, lepas tu campur dengan kambing, lepas tu kita ada sotong. Last sekali daging. Wah. Okey. Alright. Ini dia. So satu pinggan ni berapa ringgit bang? Campur sotong ni harga dia 12. 12. So 14 campur 12 RM26. Tempat lokasi niaga saya dekat Taman Merdeka. Search Google je nasi toyu, insya-Allah sampai depan kedai lah. Dan kita punya waktu niaga kita hari biasa setiap hari kecuali hari Selasa kita cuti, dan waktu niaga kita 11 pagi sampai 3.30 petang, kita rehat sekejap, dan pukul 6 kita on balik sampai pukul 11 malam. Bulan Ramadan pula kita buka pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Lepas tu kita rehat, dan lepas tarawih tu pukul 10 sampai pukul 5 pagi untuk sahur. Macam tu saya makan dulu bang Baik. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Salam.